Hari ni kita di mana bang? Kita di Kuala Lumpur. Ya, betul. tempat ni spesifik. Apa lah? Saya dulu bertekak dengan kawan sebab saya panggil tempat ni Dorai. Dorai belakang sikit dah. Dorai, that is Jalan Dorai Sabi. Tapi the whole area ni saya panggil Dorai. So macam kau kat mana kat situ Dorai, kat situ pun Dorai juga, kat situ pun Dorai juga. Di Heritage Valley lah, apa dia panggil Heritage apa lah. Heritage apa benda tak. Sebab so, ada kedai lama sikit. Yes, hari ni kita nak buat street photo bersama Abang Om dengan mana tunjuk sikit kamera. Malu. Oi, bersama dengan gear masing-masing. Walaupun cuaca mendung tapi tengoklah apa yang dapat hasil hari ni. Macam nelayan pula Betul. Macam nak menangkap lah. Dulu kita tak publish kan. Macam saya tak publish. Orang tanya InsyaAllah lah kali ni publish. Tapi kita buat video lah. Aku nak buat video lah. Aku tak boleh lah beli gambar. Ada video foto, video street tak ada lah. Tak ada sih. Aku buat genre Sub genre tu tak ada lagi kan. So stay tune. Let's go. Kalau hujan macam mana bang? Hujan kita berteduh dekat kedai makan weh. Kalau hujan kita pergi makan je lah. Kita makan je lah. Kita pergi makan je lah kalau hujan Tak payahlah susah-susah kan. Tak payah. Dia kalau tadi kat rumah tadi hujan tidur je. Rehat je lah. Tidur je, rehat je. Boleh tak? Kalau aku rasa best kalau tengah panas terik tu. Tapi sebab kita kan bukannya terdedah sangat. Betul. Kita dekat celah-celah bangunan kat KL ni. So Angin tak adalah kuat sangat. Angin tak adalah kuat sangat. Lepas tu dapat lighting yang best, natural light. Tengoklah macam mana jadi footage hari ni. Yes. One more thing, dekat sini ni tempat yang semua orang akan berhenti dan tangkap gambar. Tu lah dekat zebra crossing tu. So sekejap lagi aku pun nak try tangkap gambar kat situ. Bukan akulah, Abang Om yang nak try tangkap gambar aku kat situ. Kat sini ramai juga orang buat photoshoot untuk produk ke apa ke. Banyak lah kalau weekdays tu. Aku sendiri pun pernah je shoot kat sini. Itulah susahnya nak tangkap gambar kat sini. Kereta lalu lagi, orang lalu lagi. So tadi Abang Om dah shoot gambar aku kat sini. Betul. Nanti kita tak pandai lah, kita kena cuba kan. Kita kena cuba lah. Pengalaman dan praktis. Betul. Kalau korang datang sini kan, kat sini ada kepala musang. Tu nampak apa? Kepala musang. Ni kedai kopi, nama dia Silver Fox. Aku panggil kedai tu Kepala Musang. Kan aku dah cakap tadi, dekat zebra crossing ni semua orang nak tangkap gambar kat sini. Settle shoot dekat Dorai ni. Dorai. Aku bagi nama Dorai je lah, senang. Heritage. So kita nak pergi ke lokasi kedua untuk street photo hari ni. Pot kebangsaan. Pot dating kebangsaan kot. Pot dating lah. Tak ada lah, bukan lah Bi. Bukan ke? Bukan. Setulah. Tapi sebab cuaca pun nak hujan, so kita orang patah balik dekat kereta kot. And then naik kereta je lah senang kan. Nak naik public ni, asal nak naik public. Tapi
Itu lah. Hujan. Dengan hujannya